setakat 4 jam dari jam 3 sekarang 7:17 pagi. Baru je lepas sikit daripada Tol Gombak. Masih lagi dalam daerah Gombak ni. Pisang mat on the way Terengganu. Okey, 12 jam perjalanan daripada pukul 3 pagi semalam kita bertolak. Sekarang pukul 3:36 petang. Kita dah masuk ke Kuala Telemong, mana berdekatan dengan kita punya tempat lokasi yang nak dituju lah, Kampung Paluh Sekolah, Paluh. Jadi dah sampai Kuala Terengganu. Sekarang kita ikut jalan dalam sebab kita waste jalan luar ke Kuala Terengganu tu memang jam dia tak bergerak lah. Jadi kita ikut potong jalan dalam. Within dalam 10 minit lagi kita akan sampai ke lokasi. So kali ni 2026, highway memang jam teruk, accident banyak. Mungkin bulan puasa, tak tahu ramai yang micro slip, mungkin ramai yang bawa kereta mamai-mamai. So, jadi trafik memang jadi sangat slow. So sekarang ni kita dalam perjalanan dah hampir sampai dah. Kita dah masuk area kawasan Kuala Terengganu. So nanti kita akan sharekan lokasi yang kita dah sampai tempat yang kita nak tuju. Akhirnya setelah 13 jam lah. Sekarang pukul 5, sekarang pukul 3:57. Saya consider 13 jam perjalanan. Sekarang kita dah sampai ke kawasan Paluh Sekolah, dah berdekatan dengan rumah. Jarak dia lebih kurang dalam 100 meter je lagi. Thank you sayang. So raya di Terengganu kita untuk tahun ni dah sampai ke destinasinya. Okay, hampir dah sampai ke kawasan kampung. Tapi suasana tak macam kampung sangat, tapi dia lebih nampak kampung daripada kampung kita di Selangor sana. Okay, dalam 50 meter lagi kita akan sampai. Sekejap. Sikit lagi. Oh, Okey, kita dah selamat sampai ke Paluh Sekolah. Okey, ni rumah dia. Okey, sementara yang lain anak-anak dah turun dulu dah. Jadi kita bawa turun barang. Okey, tengah sepi sunyi ni. Mungkin tengah hari ni orang tidur lah. Sunnah tidur tengah hari. So anak-anak dah masuk dah. Mana Umi yang apa? Oh, ni dah kecil ada ni. Abah. Makan lo. Okey, kita dah sampai. Kita pun dah simpan barang-barang semua dalam bilik. Dah bawa keluar daripada kereta. Sekarang ni kita tengok biskut raya atau kuih raya yang kita order baru ni. So kita ambil pesanan yang kita dah pesan. Bolehlah go shower lah. Pergi pi dulu, lepas tu buka-buka baju, pergi mandi. So ni tempahan-tempahan lagi daripada keluarga-keluarga terdekat yang belum collect lah. Oh, kuih raya dia banyak. Kalau tengok dekat dalam punya story, banyaklah kuih raya yang dah start collect, ada start deliver semua. So ni adalah belen-belen keluarga-keluarga terdekat. Diorang akan datang sendiri kat sini. So diorang boleh turun ambil. Nah, dan bayarlah. Keluarga-keluarga pun kita jangan nanyalah keluarga-keluarga. So kita dah beli, kita bayar. Apa ni? Kak Masita, ni apa? Oh, maruku dal. Sedap-sedap ni. Okey, kejap. Setting budak-budak dulu. Nak bagi diorang settle mandi. Daripada pukul 3 pagi belum mandi. Lepas tu kita nak buat tu masak-masak. Ini tengok. Show wonder.
Abang nak yang mana punya? No, that one. Yang tu firework besar. Kita tengok mana abang punya. Ha? Tadi kata 200? Sekali lah tu. Ha. Boleh? Ada naga tak? Ha? Ada dah naga tak? Ada dah naga. Ada dah. Naga siapa dah siap dah? Okey. Oh, mabarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Okey, Jawadah berbuka puasa. Moga-moga hari ni puasa kita yang terakhir. Harap besok raya. Tapi pengumuman ni kita tunggu pukul 8 nanti. Esok agak Saudi. Menu hari ni nasi ayam. Ada rumah ni. Masakan Chef Terengganu dengan keluarga kita, orang Terengganu kita. Ni orang besar kita. Saudara mara kita kat sini, chefnya dengan isteri saya. Allah hari esok. Ni buru-buru tu. Nasi ayam. Motel nak ambil kat. Oh, tengok tangan dia kak. Ambil tak ada. Tak ada lagi ni. Okey, pagi ni sehari sebelum raya. Hari Jumaat. Okey, semalam pengumuman je raya hari Sabtu. Jadi pagi ni kita ke Pasar Borong shopping barang untuk masak. Last untuk berbuka malam ni dengan Jawadah untuk raya pertama esok. Okey, kita jom shopping kat Pasar Cabang 3 Terengganu. Sabtu. Cucu ya? Belum deh. Ayam kampung. Ayam lapang ni. Boleh. Ayam kampung buat 3 suku boleh sedap ah. Boleh ah kat Wahid. Betul gitu. Ji dah ingat gas Ji. Gas kat DIY. Itu kata lagi teruk lagi tengah hari pula keluar lain tu. Pagi sekali je lah. Dah, ia buka kau apa? Kek ni tak. Main pasal. Janganlah lama kat pasar. Ya pagi ni aku tutup awal tu makan. Ni Ji, kita nak ubik ni Ji. Hondas. Pang ni manyuk ni. Ada ni. Ada bazar, Cik Butang. Cik Butang. Ni bukan apa? Hutang. Cik Butang hitam depan tu. Ha. Apa tarik-tarik. Lepas tu dia lipat kunci tengah Cik Abi. Ada sini ya? Ha? Kasih lah. Potongnya sini ya? Apa kan? Bismillah. Jadi sotong jarum. Cukup tiga. Kurang. Macam tunggu bas tu gaya. Where we go? Baik kampung. Baik kampung. Baik kampung dekat mana? Terengganu. Terengganu. Okay, bye guys. Bye. Keadaan di Pasar Borong Cabang 3 dah. Dapat dah. Ini kawasan Pasar Borong Cabang 3. Tak kampung je, tak macam kat KL. Kan nampak lek pi sungai, kasut rumah kampung. Okey, pasar dia kat dalam ni. Benda rare kan. Biasa kalau macam belah-belah KL Selangor dulu, suasana ni macam tahun awal 90-an dulu. So kalau macam balik belah-belah Terengganu, belah-belah Pantai Timur, mood tu masih ada lagi kat sini. Nostalgia tu ada. Parking biasalah, simple-simple macam ni je. Okey, barang yang untuk Pasar Borong, main barang Pasar Borong kita dah dapatkan. Jadi ada 2-3 barang tak ada kat sini, kita cari dekat pasar kecil biasa je. So kita
berangkut masuk dulu. Kita cari tempat lain. Jom. Nanti dulu. Lama orang balik tidur tengok. Ni hotel Sri Malaysia. Mahal hotel ni. Mana tu? Oh ya, saya tengok tu hari harga dia 200 lebih, 300 lebih. Ada. Nak. Sekarang kita masuk ke Chinatown. Kampung Cina Eko. Tu ngang mulai tulis itu pula. Oh, ni jalan yang baru, belakang ada ICT tu kan. Malang lawa. Tu. Ikut orang homeless tu. Bukti. Payah. Oh, tangan langsung luar aku. Aduh. Tak, ni ada nyamuk pergi masuk ni. Kau Nyamuk. punya imagine nyamuk masuk keluar pula. Baik cakap lintah. Oh, dari ni? Oh, dari sini. Sedapnya mangga lebat ni. Ada kedah nak. Oh, Terengganu ni bahaya lah. Dia banyak tambak lah. Tambak lagi ni kan? Lupa dah bangunan baru dia belah mana. Bangunan lama mana. Bangunan lama tu kan? Ya, renovate yang tu. Yang ni tambak. Ni yang baru. Ni lah hak lama. Ni nak bagi baru. Tapi cantik lagi hak lama. Hak ni kan hak Lama dia kotak je. baru. Oh, ni baru. Oh, yang lama mana? Ni? Ni. Oh, maksudnya yang lama tu dia runtuh habis je lah. Jadi baru. Oh, ingatnya dia renovate macam tu dia jadi macam. Lama juga ni pasal. Saya dari mana, Cik? Lelung. Okey. Banyaknya suku darilah Sabang, darilah Sabang. Semua indah bagai berlian, semua indah bagai berlian. Detak jantungku berdebar kencang, berdebar kencang saat berjumpa si wajah tampan, saat berjumpa si wajah tampan. Gitar dipetik merdu suaranya, kendang ditabung nyaring bunyinya. Itu malam punya. Barang ni. Orang dah nak petik tau. Mencop aku tu. Aku. Ya. Dapat 3 kad je. 3 kad kecil je pucuk ubi. Sekarang operasi memburu pucuk ubi lagi. Orang punya permintaan hari ni daripada family nak makan pucuk ubi belada yang biasa saya buat tu lah. Sekarang operasi cari pasar basah pula. Belah mana? Jalan sini ke? Macam food hunter. Cari pucuk ubi je dengan tempe. Pizza. Oh, sedap ni. Pizza. Yang batak ni. Jalan buku. Jalan. Ni. Ni yang batak ni. Jambatan angkat Kuala Terengganu. Sini air dah jalan ni. Belah-belah. Dia umpat tak kuat. Hari tak masak. Hari tu pergi sampai ke atas. Machine on. Ya Allah, main pula lah. Bervideo-video pula. Jangan main gitu.
Okay, ni time untuk masak sambal tumis sotong. Okay, kita tambah sambal. Lepas kita dah tumiskan bawang. Sotong kita dah cuci. Kejap lagi kita tengokkan proses untuk kita siapkan sambal tumis sotong untuk juadah berbuka puasa kita hari ni. Main menu dia kita akan buat nasi lemak. Nasi lemak chef kita dah masak. Ada kat situ tapi tak boleh ambil gambar dia, takkan tudung. Okay, kita tengok hari ni. Kita berbuka puasa hari yang terakhir untuk 2026 bersama keluarga yang dah berkumpul kita di Paluh, Terengganu tahun ni. Oh, portion dia cantik. Kita bersihkan apa mata sotong, kita buangkan. Oh, okay. So tengok saya bersihkan mata-mata dia supaya kita makan semuanya bersih. Mata tak ada, dak uat tak ada. Sotong yang dah siap potong, cincang. Oh ni. Ni 4 kilo yang kita beli tadi. InsyaAllah madu dah cukup malam ni lah. Oh, nak naik atas tak boleh. Kena takkan tidur. Pun jangan tak mata pun. Okay, giliran kita masukkan sotong. Okay, sotong kita dah boleh start terjun dalam sambal mega. Tengok tangan dengan sotong sama besar. Tuang dulu. Boleh. Air dengan dia. Tu ambil yang tapis atas je. Oh, tengok portion dia. Oh, kenyang kita makan ni. Sekejap. Oh, nampak warna dia tukar tu. Nampak warna sotong sambal dia naik tu. Okay. Sekejap lagi tengok next step move Kita gaul dulu. Rasa-rasa. Kawan baru pegang kek ingat baju kepala basuh tu. Kita mula. Relax. Sambal tumis sotong dah nak siap dah. Dah potong ke? Okey. Nama dia petai. Giliran petai terjun. Pertama sekali kita buat sambal tumis udang petai. So petai dia kita try tadi pun dalam 4 ikat, 5 ikat kita beli. Tapi 4 ikat ni kita buat untuk sambal. Tengok dia punya menarik warna dia. Lepas tu kita masakkan dia bagi ada rasa sikit. Lepas tu baru kita masukkan dalam sotong tadi. Sebab sotong tadi kita tumis dulu, kita keluarkan dulu. Sebab kita tak nak dia terlampau jadi makan kecil lah. Sebab tadi kesilapan dia kita lupa nak potong dulu air dia. Jadi bila kita masak terlampau lama sangat nanti jadi sotong tu akan jadi makin kecut, so dia akan jadi makin liat. Jadi itu kesilapan teknikal hari ni. Mungkin itu adalah kerana berpuasa tadi. Tak salahkan puasa, tersilapan teknikal sikit. Oh, nampak dia punya petai yang menarik tu. Kita bagi dia rasa naik sikit, kemudian kita masukkan sotong. Okay. Kita dah sebatikan sotong dengan petai dia. Kita gaulkan. Sebati masak, cukup rasa, siap untuk dihidangkan dan tunggu untuk waktu berbuka puasa. Oh. Tak lah. Jiran dia second batch telur 2 biji. 6 biji. Mana? Oi, banyak lauk daripada nasi ni. Betul-betul lauk. Dia bau makanan tak baik. Bau makanan tau. Kau dah baik. Mana dia bau makanan tak? Tak ada kamu. Alright, kita tahu. Alright. Ambil timbang ni tak. Oh, sebab bagi duduk.
Oh, dia macam ni je. Tapi Tajul. No. habis. Oh, ada sini dia dah kan. Dengan siapa? Lain dia tengok. Ha? Tu dengan suami lah. Yelah tahulah siapa. Ha? Tak kenal? Tak kenal? Kenal ke tak kenal? Tak kenal kot. Orang kampung? Memang 23. Alah kau lah. Tinggi tu. Tapi memang siapa yang mengandung GDM, anak memang Ayo. Sebab kita singgit je nak ukur. Ajuna. You kena singgit je. Singgit. Dah akan letak sampai Buka duit tu, tunjuk duit tu. oh ya benar. Buka selak duit tu. sampai kalung kata dah letak.
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد Lelah di fajar hari, baru bangun tak gosok gigi, ragu-ragu ingin berbaju raya. Aduh sayang, hari ini lebarannya. 2, 3 kucing berlari, mana sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran, jodoh lebaran, jodoh lebaran, jodoh lebaran. Beragam jamuan selera tersedia buat si dia. Mungkin hadir, mungkin tak tunjuk muka. Lupa sayang, jodoh belum adalah. 2, 3 kucing berlari, mana sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli, jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang. Hati-hati balik raya, kembang bunga jaga-jaga. Lebaran dengan si dia, kalau jodoh tak kemana. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu, kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafan pada dunia, ikhlas jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran kan datang jua. Jodoh lebaran. La 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 la. Dah ada jodoh ke? Silat lu. Ini lah sini. Silat lu. Silat dah silat. Silat. Tengoklah bunga. Tak kisah bunga macam mana pun. Okay, silat lu. Bukanlah kena buat yang tu lah, yang tu melompat. Ini salah mah dulu. Orang kita. Ya, bunga silat lu. Dia kata tomat lah hari raya. Tapuk ke tu? Langsung jaga rumah. Nak pernah je? Boleh silat. Oh, sikit. Kungfu apa? Kungfu. Pusing-pusing tangan gitu nampak dia silat apa? Salang. Cium tangan. Cium pipi lu.
Cium dahi. Lagu hidung sikit dengan. Atuk nenek duk salam tengok cucu bau. Cara dia okey. Tengok kat bawah. Okey dah. Ayo tengok motor duduk. Ini idea. Kini tiba masanya berhari raya, muslimin dan muslimat sembahyang bersama, Raya jangan pusing depan 5-6 kali. menyembahkan diri pada yang kuasa, bermaaf dan maafan di antara kita. Sesudah bersembahyang di pagi hari, menziarahi pusara kaum keluarga. Bunga ditabur, doa pun dibaca, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Selamat hari raya, hari mulia, dari hati ke hati ku tujukan kata. Untuk ayah, bonda dan juga keluarga, putra putri negara di sempadan sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada suaminya yang dikasihi, maaf zahir dan batin, mohon si istri. Kalau salah terkasar bahasaku, ampun dan maafkan yang dinda harapkan. Kepada kekasihku yang baik budi, bimbingan dan panduan selalu diberi. Kalau ku salah silap kau maafkan, mudah-mudahan kita akan berkekalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Tepi. Juna, mari sini Juna. Sini. Sama ni. Ni toke kedai makan viral tu. Tu toke dia. Ni toke besar tu.
Pendek je. Pendek. Ha. Tak ada lagi tu. Macam nak jadi apa? Selamat. Wah, dia kalau baca surah An-Nas dia ni sikit. Allazi yuwaswi sufi dia tak boleh sebut. Dia selalu Allazi yuwaswi sufi. Lama sikit you duduk sini. Sampai aku stop. Apa yang maksud dia? Ya. Okay, tengah hari raya pertama kita ke Taman Tamadun Islam, membelakangkan tu Masjid Kristal. Lagi kita bergambar untuk background Masjid Kristal. Sementara tu kita dekat laman Lega je ni, kita tengok semana spot cantik untuk nak ambil gambar family untuk hari raya 2026 ni. Okay, cepat pilih lokasi kat mana? Dah ici-ici dah. Dah, dia kata. Ini gambar-gambar veteran ni. Ha? Gambar-gambar veteran ni veteran. Yang klasik. Yang klasik. Wajah-wajah selepas layan tetamu half day. Dengan tadi ada sempat photoshoot. Bukan photoshoot lah, kira sesi fotografi family-family macam tu je dekat Taman Tamadun Islam, Masjid Kristal. Sekarang ni tengah buat TikTok. Muka-muka kepenatan masing-masing. Sementara tu ada tetamu daripada Siam. Tetamu Siam datang. Adik. Lepas ni Adik, Tokol. Azan sikit. Azan. Allah. Tamat dah. Selamat dah rumah nenek kena sidang air kristal. Iza. Tu, baby jual. Dok lah air sikit je. Kejap. Hey guys. Biar mana? Okay, sekarang ni kita pergi untuk raya kedua, beraya kat keluarga kita belah Percarotan. Sekarang kita on the way nak pergi Percarotan. Jom. Bangun tidur. Oh, tidur. Cantik lighting dia dengan awan.
Harus ada harus. Mereka main. Oh ni Abang Zang dia ni. Oh Abang Zang macam Pak Ih lah. Pokok nak lepas mulut. Mau sampai lah. Kalau tak ada yang harus aku ini kan. Ini orang lain Baik. bisa dimengerti sama. Udah lah ini ramai. Dia Mana yang Tipa? Pakai air dah. Alhamdulillah kita dah sampai ke Kampung Pecah Rotan. So inilah Kampung Pecah Rotan. Jadi tadi pun dah ramai keluarga kita, saudara mara kita ramai dah datang. Jadi diorang baru je keluar tadi 6 buah kereta. Jadi ini adalah keluarga daripada Selangor yang dah sampai kat sini. Ada parking kat belakang. So kat sana ada dalam 2 kereta lagi. So kita yang baru sampai, yang daripada Paloh, ada juga yang daripada Wakaf Pelam pun dah sampai satu kenderaan kat sini. Kalau kita masuk ke dalam, kita tengok tu tempat peranginan. Ni tempat budak-budak. Ini pondok tempat diorang selalu santai-santai lah untuk anak-anak boleh main. Sekarang ni anak-anak tengah main. Tengah diorang jumpa saudara mara diorang kat sini, diorang galak lah. Oh main lelok tersepit tu. Hai. Kau bawa balik ni. Kalung tak? Kalung tak bawa. Okay, kita masuk dalam setting raya. Pizza je masuk dalam. Kasut pakailah. Nah, dalam meriah. Siapa nak minum air kosong? Air batu ada ni. Okey. Mari jemput-jemput makan. Ada 2 ni Tipa di atas. Jangan nampak orang. Mak. Tak larat nak tangga. Ni saudara pada kecil, best friend pada kecil, pengembala paling hebat dekat Pecah Rotan ni. Ma. Okay, family Pecah Rotan kalau tak masak bukan dia. Kita tengok chef bisa sini mengangkat profesor sekolah mana? Universiti mana? Oh, lama hidup. Rayu macam orang. Ini sama ganti ke? Kita dapur buka ke kali tu? Ini ada. Mau je ya. Mana buat? Habis sikit. Dengan Kak Yani. Dah orang lain nak tu. Ada. Jangan ni. Ada makan dulu. Ada nak tambah ni ke? Kakak punya kakak ni kakak. Ada tu pun ada pergi balik. Mak bawah ke? Ada nak apa? Cepat sikit. Pedas. Tak nenek. Boleh cuba gitu. Okey. Kata apa tu pandai? Cepat. Tapi pedas. Okey. Selamat Raya. Terima kasih orang Puchong datang ke atas. Nak bagi kucing semua dia. Okey. Tengok. Sorok lu. Galip. Sorok lu. Cuba tengok tangan jap. Minta. Bos punya saya pakai dulu dia mana. Allahu Akbar. Ketabik kiblat salah tu. Tadi dulu lah. Lacum. Tolong kakak. Ayo kakak. Jangan laju. Kakak nampak ni. Rumah. Berat kakak kurus. Janganlah. Kakak jatuh. Wow. Sayang. Tolak laju-laju. Inilah suasana rumah kampung
Zaman saya kecil-kecil dulu selalu besar. Rumah saudara kita selalu datang. Anak pergi main belakang Suasana kampung ni lah yang best pun. Kita tengok anak pergi main belakang rumah. Yang jadi seronok suasana dia ni yang memang kita tak dapat dekat KL. Tahu mana hang ni? Rumah kampung kayu, laman besar, kebun, pokok-pokok hijau. Tapi ni diorang dah renovasi sikit, dah tambah batu lah, dah moden. Tapi buat memang susah dapat lah dekat KL. Kan, so tu yang kalau balik kat Terengganu ni best dia kat situ lah. Sebab tu saudara mara ramai berkumpul. Sampai ke Terengganu pasal daripada Puchong kirim. Ni pakaian anak-anak yang dah sampai, so boleh guna pakai untuk raya kat sini ni. Suasana rumah di Pecarotan, rumah kampung, suasana kampung, keluarga daripada Selangor, KL dah ramai kat sini. Sekarang ni kita dah selesai kat rumah Pecarotan. Kita nak kumpul dulu saudara mara, anak beranak kat sini untuk sesi fotografi dengan video. Nah. Tu dah main panas. Main panas. Nolah anaknya Nika pula interframe kat kam. Dengan Nika ini nah. Oh, tu dia lah. Okey, sekarang kami berada di Kampung Maras. Di Maras, Mengabang Talipot. Okey, belakang je pada Maras M. Okey, kita dah sampai dekat rumah Pak Ngah kami. Sekarang ni keluarga-keluarga yang daripada Terengganu juga, Puchong, KL pun berkumpul kat sini. Kita ada gather untuk makan-makan Aidilfitri. Saya rumah yang pernah kita datang sebelum ni, pada video kita yang sebelum ni kita sampai sebelah malam kan. So okay, ini adalah kereta-kereta yang ada dah parking. Kat dalam ada 2 biji. So yang tak muat sampai kita akan parkingkan kat sebelah sana lah. Sebelah ni ada masjid, ada surau. Jadi keluarga-keluarga lain dah ada kat dalam. Sementara anak-anak tengah seronok main. Ni tu kat pagar dah. Kita tarik ni. Okay. Ini kereta keluarga diorang yang parking kat dalam. Sementara anak-anak tengah main kat depan ni seronok. Yang lain tengah menjamu selera kat dalam. Ni powder dengan Pak Ngah tengah santai kat luar. Sementara tunggu queue, yang lain-lain tengah ambil makanan. Ni ruang ni. Keluarga tengah berkumpul kat dalam. Video. Ira kena masa lebih. Bukan jangan bergerak pada muka Ira, biar je kat situ. Cepat, tengok orang. Boleh ah. Jangan panggung kan. Habis atas ni dulu. Pasal ni masuk ayu. Ada lauk lagi ke tak keluar dari dapur? Ada kot. Ada ke? Tiga kapal kambing ada. Wah, ni kedai kalau biasa korang tengok apa dia buat servis untuk printing. Dia buat kedai dia kat sini je. Dia daripada Kemaman dah pindah duduk ke Kuala Terengganu sebab ayah tak open nasihat kat sini. Pak Ngah kita lah. Jadi dia dah buat kat depan ni, sementara dia punya rumah kat belakang tu tengah buat. Okay, kita teaser sikit proses rumah diorang ni. InsyaAllah jangkanya dalam Raya Haji ni lah. Dalam Raya Haji ni dia akan start untuk buat apa kata macam makan-makan lah. Diorang selamat sempena rumah siap. So ni teaser rumah mereka. Rumah diorang tengah dalam pembikinan. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi rumah ni siap boleh diduduki lah. Ni teaser dia. Betul-betul je belakang dengan rumah Pak Ngah kita. Rumah bapak diorang lah. So insyaAllah nanti kita buat juga design. Terengganu ni lawa sebab dia punya rumah tu diorang ada buat macam rabung tegak kat atas tau. Tu yang nampak macam memang cantik lah. Memang design cantik lah. Ni Terengganu punya trademark. Ni kawasan laman. Dulu ni lah tempat masa saya kecil-kecil dulu main badminton dengan sepupu-sepupu anak-anak Pak Ngah ni lah. Dengan Irfan, dengan Pian, Aina. Ayu masuk kecil lagi. Sekarang ni dah masing-masing dah besar kan. Ada rumah sendiri, keluarga sendiri, jangan tinggal lah. Jadi tempat ni boleh tinggal kenangan. Boleh imagine lagi dulu kat sini tempat main badminton, tempat main sama anak-anak seronok-seronok dulu. Rumah dia masih lagi kekal ada. Cuma suasana dah beza sikit sebab Pak Ngah dah tak ada. Tinggal Pak Ngah je yang tak berapa nasihat lagi lah. Gimana tu? Gimana?
Jom. Jom masuk dalam makan. Makan dulu jom. Baik. Duduk kecil tak? Duduk kecil sekejap. Molek tu? Yang mana? Ada hari tu sekali. Molek tu? Okey je. Yang mana? Ada hari tu sekali masih balik hospital tu. Kuzat lah. Molek je kan? Oh, betul. Dia seterusnya. Pasal aku tak buat tu. Bersuap kita. Tu baring dulu lah bagi dia letak kat bantal. Ada tempat bantal? Dalam dia tidur kat tu ada apa. Kita tembak kipas angin. Nak makan senang dia bantal je. Dah ni ada dah ni. Kipas dengan tempat tutup. Nak makan kan? Boleh je. Boleh. Ada. Tengok muka tukang masak ah. Janganlah. Tunjuk muka tukang masak. Abang, apa boleh rasa lagi popiah? Jangan cakap laju sangat. Dah nak tangkap. Rasa lagi popiah. Tak ada nak tangkap. Slow sikit. Rasa lagi popiah. Belum. Masih laju lagi. Tengok yang Tengok muka tukang masak ada. Tengok Kak Ifah, ikan nak aku Dah. Kita nak makan lama tak? Panggil apa baju? Oh, jangan. Setiap rumah ada es gelim ni. Amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Ada tak bagi kuting nak main gitu. Bahaya jatuh kan. Ni akhirnya nak makan. Ni nak donat lagi habis. Nak makan ya? Lagi masuk YouTube pula lagi. Siapa rasa YouTube dah boleh. Benda ni untuk YouTube. Sekolah kabut dah. Maknanya YouTube tu. Saya tengok. Apa abang buat? Dia jumpa kat YouTube tu. Tengok. Tengok. Abang dia dah. Salam kali jom cium pipi tu. Video dah. 1, 2, 3 video. Gambar cium pipi tu. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Umiku sayang, Allah selamatkan kamu lagi. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan umiku sayang. Allah selamatkan kamu. Boleh tiup kek. Mana? Lilin ada tiup kek. Okey, potong. Kalau. Galak. Mana pergi cucu tu? Mana pergi cucu? Cucu. Kamu ah. Cucu pendek-pendek tu. Lah kanan ini. Saya pak. Potong. Tengok kamera pula. Tengok ah ni. Kamera. Oh, golu. Anak siapa tu? Okey. Suap. Ada. Suap.
Aduh, sayanglah sikit. Happy birthday Umi. Semoga panjang umur. Bye balik esok. Boleh ni, boleh sini. Aduh, bukan sikit Mat. Bukan sikit Mat. Alamak, hari raya punya hadiah pula ada ni. Baik tak kena pintu. Hero tidur. Juna tengok sini. Juna. Oh, Ajuna. Hero tidur. Siapa? Nika. Juna. Bawa tidur. Diam. Diam bayang. Sini dia. Kau mana orang nak orang buat? Masuk. di fajar hari lagi. Ini nak salah masuk. Ya, abang buat video tau. Video nanti kau tengok lagi video tau. Masak sekali. Mana ayo. Adik kasih kau boleh. Bermaafkan pada dunia ikhlas. Jodoh lebaran kan datang juga. Jodoh lebaran. Jodoh lebaran. Jodoh lebaran. Jodoh lebaran. Beragam jamuan selera. Tersedia buat si dia. Mungkin hadir, mungkin tak tunjuk muka. Lupa sayang, jodoh belum adalah. 2, 3 kucing berlari. Mari sama dengan si kucing belang. 2, 3 baju raya dah dibeli. Jodoh di hari raya dah dapat kesayang. Hey, ucapkan selamat hari raya dulu. Kemudian nanti datanglah jodohku. Bersalaman bermaafkan pada dunia ikhlas. Jodoh lebaran kan datang. Hati-hati. Ya, dia ngapain tu? Rumah buat apa? Buat firework. Buat firework. Masak. Pergi tengoklah, Aina ambil video. Buat. Tengok pistol. Nanti I touch the sand, it's so hot. Sand so hot. Sand or api? Oma put api. Oma open fire. Apa yang dibuat tu? Ada tak fire? Juna ada fire tak?
Mana? Ya. Nujro. Apa dia buatnya lah, bakar api. Tambah minyak api panas. Masak pula. Nah, ada apa? It's water. Dah. Come, look at fire water. Good. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mana mak tahu? Mana? On the way keluar daripada Bukit Tunggal nak menghala balik ke Paloh. Sampai alternatif jalan Waze bagi tadi pun dah kena masuk. Waze bagi location masuk jalan kampung. Jalan kampung pun lekat, Mat. Jalan kampung pun lekat. So jadi kelebihan dia masuk jalan kampung lekat, kita boleh menikmati rumah-rumah kampung ada kat ni. Okay, sekarang kita bukan kat Thailand, kita bukan dekat Myanmar, kita kat Terengganu. Lag. So pasal kampung untuk redah jam. Lag pergi kubur. Lag rumah kampung kat sini steady je, tengok empat orang. Mana takut kubur? Rumah kubur. Ke bumi tak payah jauh pun. Tak payah van. Angkat je bawa. Tengok tangan sakit mana Juna? Si tangan sakit. Show here. Jatuh tadi kat pintu, nyandar kat pintu. And I'll always be
Bahaya. Mau saya dah. Hantuk selagu je Beatle. Jadi aku Awan tu hoyo sama. bisa habis. Bisa masih. Ada tengok suka kan aku kalau bawa sini. Tengok bang. Ya, kasih semua di sana untuk Jangan pegang kamera macam tu. Ada je. Mana ada? Ada. Kakak, tutup pintu. Masih tiup lah. Senyum sikit, ceria sikit, gaya, ceria sikit. Kami mengucapkan selamat hari raya. Seorang ucapan macam tu. Kami mengucapkan selamat hari raya. Terima kasih tuan rumah. Kak, Tok Mandi minum. Oh, dia tak pakai dah pula. Tak, kalau buka adik-adik. Kalau bengkok gelang aku bengkok. Jangan. Salangi je gini. Banyak ini namanya salangi. No. Ayolah tak ada kapan mandi lah. Susu anak kau. Kau kata 9 mai. 9 pagi ke bang? ya tu lah. Cik dah risau. Tak nak balik KL Gonzal di sini lah. Maknanya Kak Ina dah update kat situ perlu panggang. Kata aku nak Balik apa nak panggang pula? dia kena kopiah. Pulut lepuk kat aku. Jom tu aku nak. Pa. Bapa. Ayam betul kau tak pening ke? Ayam betul kau tak pening ke? Kira. Su. Tak ada semalam dia bagi dah aku boleh minum lah. Kau tu pula. Dia bagi dekat. Gafu lagi ya. Apa nak bagi tunjuk tu? Tunjuk tu. Ni letak lapar beranak ni. Oh nak beranak jugalah aku. Aku beranak boleh kerja mana? Aku naik bulan Tubik dah puasa. Allah. Puasanya masuk dah tadi tubik pula puasa. Alamak, masuk YouTube puasa. Aku gagal lah puasa. Abang jangan main-main takut dia ada panggang mampus. Baik. Kak Ina macam jangan puasa. Anda berhasil lah tu. Baik. Suruh abang tut dia. Tit. Tu anak kau tu. Undur dulu. Astagfirullah. Tidur dah bonek. Bapak tu dah pening tu. Dia ubat nak makan. Dia makanlah ubat tu. Dia makan dah banyak dah makan ni. Saya ayam ada pada ayam tu. Oh. Haris. Oh yelah tu. Nombor kereta PFP tu nombor badan Datuk kan? Polis. Tunjuk Ya. Kunci abang aku. Ilah, pakai auto. Kejap lagi masuk dalam nombor ni. Gila. Kenapa ke? Ya aja. Yo, mu jumpa mana ni? Dalam kereta tak payah buka radio. Panggil sampai jadi pendiam lah sekarang. Panggil aku sampai pendiam lah sekarang. Ada satu banyak cakap. Oh ni je. Orang lain tu. Okey lah. Okey dah. Gitu. Jumpa mula. Bawa balik kereta esok. Buka tingkap. Bawa balik. Okey, dah. Okey, jalan yuk. Tengok. Bye. Kamera ada, kereta ada kamera tak? Ada? Bye-bye. Rima, bye-bye. Rela. Rela makan hijau. Pak, ada motor. Cepat lah.
Baik. Kita nak tunjuk puasi. Dapat ke tak? Dapat. Jangan. Tangan dah pening ah, orang. Lupa Balik Lela. Bye. Nanti kami datang bulan lain. Ini pun dia tak extra, tak minat. Siapa yang kat belakang dah? Oh, dah asyik dengan itu je. Nyanyi belakang yang depan ni. Persiapan akhir sebelum kita bertolak balik ke Kuala Lumpur. Jamu selera dengan keluarga Paloh hari ni sebelum kita dah siap-siap untuk bertolak balik ke Kuala Lumpur. Tengok wajah-wajah kesedihan sebelum jejak kasih untuk tahun 2028 nanti pula. 2028 pula, 2027 tak boleh Sikit lah. Arifin. Okey, alhamdulillah hari ni dah masuk hari ini dah Selasa lah. Hari Selasa, hari raya yang pertama, 2, 3, hari raya yang keempat. Okey, jadi kita dah selesai berhari raya di Kuala Terengganu dan kita dapat beraya di kebanyakan rumah keluarga kita yang ada di Terengganu. Dan sekarang ni sebelum kita berangkat ke Kuala Lumpur balik, sebelum kita menghadap balik, laporan macam kita dapat jam di Lebuh Raya kan, kita slow kita balik. Okay, tapi kami nak singgah dulu di kedai emas untuk ada kedai pre-love dia apa semua untuk kita nak shopping emas dekat Terengganu ni. Dia kata agak murah sikit sebab emas tengah turun, jadi kita nak pergi beli dapat dalam seberapa banyak yang kita boleh untuk kita buat koleksi kita sebagai pelaburan. Okay, jom kita layan pergi tengok tempat emas dulu sebelum kita terus balik ke Selangor. Bye bye. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Pulau Kambing Kuala Terengganu. Kita dah sampai dekat kedai emas dia. Yang kat situ dia tulis kedai emas dia. Jadi yang best menarik di kedai ni, dia tepi jalan menghala ke cabang 3. Depan tu je dia punya pasar cabang 3 dan belakang tu je kita punya kawasan rumah. So kedai dia kedai emas Arifin Hussein. So hari ni yang menarik, harga emas turun lagi daripada 570 1 gram. Hari ni emas turun katanya dalam 520. Tengok kita pelaburan hari ni berapa banyak kita boleh sambor. Kita tengok lagi. Oh, sakan orang Terengganu shopping emas macam shopping ikan lah. Tu kata harga turun 520. Ni biar tuan badan pergi shopping emas dia. Masuk dulu. Motif kata harga emas turun lagi ni lagi. Menunggu orang shopping mah dengan budak rebab. Saya suruh lah. Saya perut nampak. Saya suruh. Tetap suruh. Size XXXXL. Nawa. 5 kali X baru L. Nawa. Ya. Ibu. Tengok muka. Mana muka aku? Baca sekarang. 259.
Macam 30. Sama, RM13 dah. Selesai shopping mah dekat kedai mas tadi tu. Okay, kita salam perpisahan sebelum kita meninggalkan keluarga kita yang Terengganu untuk tahun ni. Sementara ni lah, InsyaAllah tengok nanti macam mana Raya Haji ke kalau dapat balik lagi Terengganu. Ni geng hasut mas. 10,000 mah. Muka dia. Habis 10,000 sekali shopping. Oh ni tak kurus lagi? Belum. Ya, kita jumpa balik sebentar kita nak bertolak. 2 kereta ni kita akan bertolak je lagi.